Okay. So hari tu last kita kat mana, ingat ke lagi ni? Last kita kat mana? Pantulan dalam penuh kan? Kan pantulan dalam penuh. Okay, apakah itu pantulan dalam penuh? Hari tu kita dah jawab ke soalan ni? Yang ni dah kan, contoh 8 ni. Dah ke belum? Dah cikgu. Dah. So last kita di mana? Adakah di sini ke? Mana ah? Oh ni ke gentian optik ni? Ni dah kan? Ni contoh 9 ni ke? Okey, contoh 9. Sebenarnya ini kot contoh 9 ni. Okey. Raja 5.57 menunjukkan seekor ikan dalam kolam. Ikan ni dia boleh tengok udang di sebalik batu. Di belakang batu ni dia boleh nampak udang. Macam mana dia boleh nampak udang kat sebelah sini ni? Macam mana ikan ni dia boleh nampak udang sebelah sini? Ni sebab fenomena apa ni? Respon fenomena apa? Fenomena apa? Adakah yang tahu kenapa udang boleh nampak, kenapa ikan ni boleh nampak udang ni? Macam mana nak tengok udang ni padahal ada batu besar kat sini kan? Macam mana dia boleh nampak udang ni? Sebenarnya ikan ni dia boleh nampak image udang ni. Kat mana nak nampak image udang ni? Dekat atas ni Permukaan air ni, yang atas ni ibarat macam cermin, dia macam cermin. So macam mana nak bagi dia apa fenomena dia ni? Fenomena dia macam ni. Ni adalah fenomena pantulan. Pantulan dalam penuh. Berlaku pantulan dalam penuh. Macam mana dia punya pantulan dalam penuh dia? Macam ni bayangkanlah dia ni cahaya daripada udang ni dia tuju kat sini. Sinar tuju. Cuba padam balik. Dia sinar tuju sini. Lepas tu yang ni sinar pantulan di sini tu yang ikan boleh nampak tu. So ni kita panggil pantulan dalam penuh. Ni garis normal. Lepas tu ikan ni dia boleh nampak image udang dia kat mana sebenarnya? Dekat sini Dekat sini, cikgu buat macam ni. Inilah dia punya image udang, ni image udang. So ikan ni boleh nampak image udang dia dekat sini. Faham ke? Buat garis putus-putus kan, nak tahu image udang tu kat mana? Kat sini lah. Sini. So ini adalah ni kawasan cermin ni kawasan cermin. Permukaan air ni cermin lah. Faham ke tidak? Respon faham ke? Faham. Faham. So dia kata lukiskan laluan bagi sinar cahaya. Kamu lukislah. Macam cikgu lukis ni. So kamu lukis. Cara nak lukis dia macam tadilah kamu macam mana tadi? Buat ni kan, ni buat lagi ni garis normal. So ni udang, sinar tuju. Lepas tu ni sinar tuju. So ni sinar pantulan. Sinar pantulan. So cahaya daripada udang tu nak masuk ke dalam mata ikan. So nanti mata ikan ni nanti kamu buat sini ni straight macam ni kan. Sinar pantulan ni nanti kamu buat garis putus-putus kat sini. Betul-betul atas udang tu. So inilah dia punya image udang. Ni image. So ikan ni nampak image udang pada permukaan cermin lah. So permukaan cermin ni dia macam permukaan cermin pula. Permukaan air ni dia macam ibarat cermin. Dia macam cermin. So ni adalah kawasan cermin. Ni cermin. Boleh.
Okey, sekarang ni apa syarat nak berlaku pantulan dalam penuh ni? Macam mana nak jadi pantulan dalam penuh? Dia ada 2 syarat. Satu tu apa? Siapa ingat? Respon. Pantulan dalam penuh berlaku apabila? Apabila apa? Medium lebih tumpat ke medium kurang tumpat. Ya, cahaya dari medium lebih tumpat ke medium kurang tumpat. Itu syarat dia. So kat sini, yang ni air. Air ni kan medium lebih tumpat. Okey, lebih tumpat. Okey, lebih tumpat. Lepas tu yang ni udara. Atas ni udara kurang tumpat. So patutnya cahaya ni daripada lebih tumpat ni sepatutnya dibiaskan kan. Dibiaskan macam ni ke kan. Tapi dia tak dibiaskan pun. Okey. Dia dipantulkan. Kenapa dipantulkan? Sebabnya waktu ni sudut tuju apa? Respon. Sudut tuju dia apa? Maksudnya apa? Sudut tuju yang ni apa ni? Ni sudut tuju ni. Ni insiden. Insiden sudut tuju. Maksudnya waktu tu kenapa cahaya ni tak dibiaskan ni daripada lebih tumpat ke kurang tumpat ni? Patutnya dibiaskan kan? Tapi dia tak dibiaskan pun. Sebab apa? Kenapa dia tak dibiaskan? Sudut tuju lebih daripada sudut genting. Ya betul. Sebab waktu tu sudut tuju lebih daripada sudut genting. So kalau sudut tuju lebih daripada sudut genting, cahaya tak akan dibiaskan. Okay, dia tak akan dibiaskan tapi akan dipantulkan. Okay, dipantulkan. So jadilah pantulan dalam penuh. So ikan ni pun bolehlah nampak udang ni, dia nampak imej udang ni pada permukaan air. Okay, permukaan air ni adalah cermin. Okay, permukaan air ni dia macam ibarat cermin. Okay, next kita nak cari berapakah sudut genting air ni. Sudut genting air ni berapa? Sekejap. Berapa sudut genting air ni? Tadi kamu kata sudut tuju lebih sudut genting kan? So berapa sudut genting ni? Macam nak cari? Dia dah bagi dah indeks biasan 1.33. So kita boleh pakai formula apa? Kita boleh pakai formula indeks biasan. Kan? Indeks biasan N sama dengan indeks N ni indeks biasan lah 1 per sin C. Okay. Cuba cari berapa. So indeks biasan dah tahu dah 1.33 sama dengan 1. Okay, sin C ni. Ni lah. Nak kena cari sudut genting ni berapa. So sin C darab 1.33 sama dengan 1. So lepas tu buat apa? Sin C sama dengan 1 bahagi 1.33. Dah dapat dah. Dapat berapa? Cuba kira. Dah kira dah. Ada ke kalkulator kat situ? 1 bahagi 1.33. Dapatlah sin C tu dapatlah 0.7519 Okay, tengok respon. Dia respon 48.75 Sekejap je kira sekejap. So kalau cikgu nak cari C sahaja, buat shift sin 0.7519. Ya betul 48.75. Okay, 48.75. Boleh. Kamu bunda betul ke tak tu 48.75 tu? Sekejap saya tengok balik. Mana 48.75. Bunda salah je. Tengok balik. Shift sin 0.7519. Kalau 2 tempat perpuluhan berapa tu? 48.76 darjah kan? Betul tak? Cuba kira balik. 48.75 ke 48.76?
Respon. Farisha, saya kira Farisha. 48.76 kan? Shift. Tadi teruskan je. Maksudnya tak keluarkan jawapan daripada kalkulator tu. Oh, faham. Kalau- Oh, tak keluarkan. Oh, macam tu ya. Okey, tak apalah. Sin 1/1/1.33. Okey, boleh lah. Tak keluarkan jawapan. Okey, so dapat 48.75 pun okey tak? Allah, 48.75 darjah. Okey. Okey. Next siapa nak? Okey, dah settle dah. Contoh 9. So dapatlah sudut genting dia 48.75. So kalau sudut genting dia 48.75, maksudnya sudut 7 dia mestilah lebih daripada sudut genting kan. Mungkin sudut 7 dia berapa kat sini? Mungkin sudut 7 dia kat sini 49 darjah. So kalau 49 lebih kan daripada sudut genting. So tu yang berlaku pantulan dalam penuh. Okey, boleh? Okey, next kita pergi contoh 10. Ini adalah gentian optik. Okey, maksudnya cahaya dia masuk dalam ni. Lepas tu dia tak dibiaskan pun. Tapi dia akan dipantulkan. Okey, and then bila masuk kat sini pula. Okey, ni garis normal. Dia tak dibiaskan. Sorry, sekejap Mana ke ni? Padam balik Okey. Tadi kan, okay, ni garis normal. Okay, sepatutnya cahaya ni masuk sini. Kan medium, patutnya yang ni kena dibiaskan lah kan. Tapi dia tak dibiaskan, tapi dia dipantulkan. Okay, dipantulkan macam ni. Lepas tu bila kat sini pula, patutnya dibiaskan lah. Tapi dia tak dibiaskan, dia akan dipantulkan juga. Okay, dia akan dipantulkan. Yang ni pun sepatutnya, yang ni pun kena dibiaskan, tapi tak dibiaskan, dipantulkan, okey. Dipantulkan. Sepanjang tu berlakulah. Yang ni pun sama, patutnya dibiaskan, tapi tak dibiaskan, dia dipantulkan. Ni kita panggil apa Ni apa nama Ni nama dia fenomena apa ni? Respon. Pantulan dalam penuh. Ya, pantulan dalam penuh. Okey. So pantulan dalam penuh samalah macam tadi, dia mesti medium lebih tumpat ke medium kurang tumpat. Okey. So dalam gentian optik ni dia ada dua lapisan. Satu tu kita panggil lapisan teras. Okey. Satu lagi tu kita panggil lapisan pembalut. Lapisan teras ni, lapisan teras ni dia bahagian dalam. Okey, dia bahagian dalam. Lepas tu yang pembalut ni bahagian luar. Bahagian luar. So bahagian dalam ni dengan bahagian luar ni, so dia ada dua medium lah. Jadi bahagian dalam tu, kan ni bahagian dalam ni. Ini bahagian dalam ni mestilah medium yang lebih tumpat. Okey, lebih tumpat. Lepas tu yang bahagian luar ni pula, yang pembalut ni, bahagian luar tu adalah medium. Bahagian luar ni kita panggil medium kurang tumpat. So ada dua medium. Okey, bahagian dalam dengan bahagian luar. Bahagian dalam kita panggil teras, bahagian luar kita panggil pembalut. So bahagian dalam medium lebih tumpat, bahagian luar medium kurang tumpat. So sepatutnya medium lebih tumpat ni medium yang luar kurang tumpat, patutnya dibiaskan kan, tapi tak dibiaskan pun. Dia berlaku pantulan dalam penuh sebabnya waktu ni apa? Sudut 7 ni apa? Sama lah macam tadi, sudut 7 dia apa? Respon. Kenapa tak dibiaskan? Kenapa dia tak dibiaskan ni? Sebab sepatutnya medium lebih tumpat, kan bahagian teras ni, bahagian dalam tu, pergi ke medium yang bahagian luar, pembalut ni, sepatutnya yang kurang tumpat ni sepatutnya cahaya dibiaskan, tapi dia tak dibiaskan pun. Kenapa dipantulkan? Sebab apa?
Sudut 7 lebih daripada sudut genting. Sudut 7 lebih daripada sudut genting. Okey, inilah dua syarat untuk berlaku pantulan dalam penuh. Ya. Okey. Sebab tu dia tak dibiaskan dia akan dipantulkan. So kamu kena ingat gentian optik dia ada dua lapisan. Lapisan dalam dengan lapisan luar. Okey, cikgu ada tunjuk ke gambar sekejap tak gambar gentian optik. Yang real punya. Mana gentian optik? Allah. Tiba-tiba ada Batman sini. Okey. Inilah dia. Nampak tak yang macam kaca-kaca itulah okey, yang kaca-kaca ni. Ni semua ni kita panggil gentian optik So gentian optik ni kan yang macam kaca-kaca tu yang kaca-kaca ni. Okey. Yang kaca-kaca tu adalah bahagian dalam. Ni bahagian dalam. Kita panggil teras. So teras ni dia lebih tumpat. Okey. So bahagian dalam ni, bahagian yang teras ni pula dibalut oleh dengan pembalut. So kita tengok ada banyak pembalut sini Ada pembalut merah, biru, hijau, merah, biru, hijau. So yang pembalut tu adalah bahagian luar dia bahagian luar. Sekejap. Pembalut ni dia bahagian luar. So bahagian luar dia kurang tumpat. Okey. So kat sini ada banyak gentian optik. Gentian optik ni dia halus-halus lah. Okey, dia halus-halus macam ni. Kaca yang halus. So semua ni kita sekalikan dalam kabel lah. Ni kabel Ni kabel. Okey. Dah faham dah gentian optik? So gentian optik ada berapa bahagian? Dia ada dua bahagian Bahagian dalam yang kaca-kaca ni lebih tumpat. Lepas tu bahagian pembalut ni. Bahagian luar ni pembalut. Yang pembalut merah, biru, hijau tu bahagian luar. So dia kurang tumpat. Okey. Respon faham ke tak ni gentian optik ni? Faham. Faham. So dalam ni lah berlaku pantulan dalam penuh dalam ni yang cahaya tu berlaku pantulan dalam penuh. Macam tu faham ni kecil-kecil ni ni lah berlaku pantulan dalam penuh. Okey, apa fungsi gentian optik ni? Biasanya gentian optik ni kita guna dalam endoskop. Endoskop ni kan kamera. Okey, dia kamera yang untuk masuk dalam badan kamu tu. Kan kalau pergi hospital kan nak check ada apa-apa dalam badan ke, dalam usus ke apa ke. Dia masukkan kamera. Kamera ni kita panggil dia endoskop lah. So dalam kamera dia tu adalah gentian-gentian optik ni. Okey, gentian-gentian optik. So cahaya tu daripada dalam badan kamu tu nanti ada lampu kan. Dia pasang lampu dekat kamera ni. So nanti cahaya daripada organ badan tu dia akan berlaku pantulan dalam penuh macam ni ada berlaku pantulan dalam penuh sepanjang kabel ni and then nanti mata kamu nampak. Ni mata kamu. Nanti mata kamu nampak lah organ dalam badan. Faham ke? Faham ke tak endoskop ni? Faham. Okey. Selain daripada endoskop, boleh juga guna untuk kabel telekomunikasi. Selalunya kabel telekomunikasi ni kita tanam bawah laut. Okey, bawah laut Cina Selatan lah, macam-macam laut tu kan. Okey. Dia menghubungkan daripada negara ke negara lah, okey. Kabel telekomunikasi ni. So, telekomunikasi ni lah apa kaitan dengan cahaya kan? Sebenarnya maklumat information kan, maklumat internet. Okey. Internet info-info tu kita bawa dalam bentuk cahaya. Info-info internet ni kita bawa dalam bentuk cahaya. Kenapa kita codingkan, okey? Dia codingkan, dia buat coding info-info internet ni dalam bentuk cahaya. Okey, sebab kita tahu cahaya bergeraklah laju kan? Apa laju cahaya? Siapa ingat laju cahaya? Respon, laju cahaya.
Cahaya kan bergerak laju. Siapa tahu cahaya bergerak sejauh berapa meter dalam masa 1 saat? Ada yang tahu tak? Tak ingat? Okey, laju cahaya dalam masa 1 saat dia boleh bergerak sejauh 3 darab 10 kuasa 8 meter. Ya betul. 3 darab 10 kuasa 8 meter. Laju tak? Cahaya bergerak. So disebabkan cahaya ni terlampau laju, kita boleh gunakan cahaya ni untuk hantar info-info internet. Okey, maklumat internet. So kita coding kan, adalah sistem untuk buat coding. Coding apa ni? Info-info internet ni dalam bentuk cahaya. Dahsyat tak? Dahsyat pula. Apa ni? Bagus tak punya ni? Bagus. Bagus kan? Sebab tahu cahaya bergerak laju kan? So kita coding lah maklumat internet ni dalam bentuk cahaya. So nanti cahaya tu pula nak bergerak macam mana? Kita gerakkan dia secara pantulan dalam penuh. So kita gunalah ni gentian optik ni supaya berlaku pantulan dalam penuh. Tu yang ada ni kan, ni lah gentian-gentian optik ni yang kamu nampak ni kan, banyak gentian optik. Yelah nak coding banyak banyak maklumat internet dalam bentuk cahaya. Nanti gentian optik ni kita balutkanlah dia dalam kabel ni. Okay, letak dalam kabel besar. Nanti kita tanam bawah laut. Macam tu lah, okay. Kabel telekomunikasi. So kalau kamu nak belajar lebih detail, bolehlah ambil course telecommunication engineering. Bolehlah kan belajar benda-benda macam ni. Okay, ada ke yang nak ambil telecommunication engineering? Respon? Tak ada. Tak tahu nak ambil apa. Tak nak pula dah. Okay, so kita pun jangan apa benda dengan buat Batman kat situ. Okay. Kita pergi soalan tadi tu. Mana ke? Mana? Atas lagi Okay. So dia kata, yang ni lah. Okay, ni lah gentian optik. Okay, dia nak apa ni? Hitungkan laju cahaya dalam gentian itu jika laju cahaya dalam keadaan vacuum adalah 3 darab 10 kuasa 8 meter saat negatif 1. Okay, laju cahaya standard lah kan, 1 saat boleh bergerak 3 darab 10 kuasa 8 meter. Dalam keadaan vacuum ke ataupun dalam keadaan berudara ke, memang itulah laju cahaya. Inilah laju cahaya dia. Dia nak laju cahaya dalam gentian optik ni. Dalam gentian optik ni berapa laju? Dia bagi indeks biasan dia 1.52. So kita boleh pakai formula. Cikgu ada bagikan formula dia. Indeks biasan kan? Bukan cikgu bagi ke? Indeks biasan N, okay. Indeks biasan simbol dia N sama dengan laju cahaya. Tak kisah dalam keadaan vacuum ke dalam keadaan udara ke, per dengan laju cahaya dalam medium tu. Okay, laju cahaya dalam medium yang dia nak tanya tu. Okay, so yang atas ni laju cahaya dalam ni apa ni? Laju cahaya yang atas ni laju cahaya dalam vacuum ataupun dalam keadaan berudara bahagi dengan laju cahaya dalam medium. Medium apa ni? Medium gentian optik ni Okay, medium gentian optik ni. Ni formula dia. Okay, cuba kira dapat berapa? Dah kira dah. Okay, indeks biasa berapa? 1.52. Okay, lepas tu laju cahaya dalam keadaan vacuum ke ataupun dalam keadaan berudara ke, standard nilai dia mestilah yang tadi tu lah, yang macam Imran cakap tadi tu berapa? 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Maksudnya 1 saat dia boleh bergerak sejauh 3 darab 10 kuasa 8 meter. Okay, kita nak tahu laju cahaya yang dalam keadaan keadaan gentian optik ni adakah sama? Dia mesti ada lain sikit sebenarnya. Okay, so kamu nak kira tu laju cahaya dalam keadaan medium gentian optik tu berapa? Dah kira dah? Kita buatlah X. So cari nilai X berapa?
1.97. Ya, betul. Betul. So 1.52 darab dengan X kan. So dapat 3 darab 10 kuasa 8. So nak cari X, kamu bahagilah. So 3 darab 10 kuasa 8 bahagi 1.52. Dapatlah 1.97 darab 10 kuasa 8 meter saat negatif 1. Oh, maksudnya cahaya dalam gentian optik tu dia dapat bergerak sejauh ni 1.97 darab 10 kuasa 8 meter dalam masa 1 saat. So kira lajulah juga ni kan. Lajulah juga, okey. Sebab tu kita guna gentian optik. Faham ke? Faham. Okey, faham. Okey. Next, soalan B ni batal, cancel. Okey ni, nyatakan 2 contoh aplikasi. Cikgu cakap, baru tadi cakap. Apa dia contoh dia? Gentian optik ni. Kita guna dalam apa? Baru tadi cikgu. Endoskop. Endoskop. Okey, boleh endoskop. Lagi? Lagi apa? Selain daripada endoskop. Baru tadi cikgu cakap. Kabel telekomunikasi. Ya, kabel telekomunikasi. Inilah 2 benda yang guna gentian optik. Sebenarnya kan yang hebat pasal gentian optik ni Malaysia tau. Malaysia yang paling bagus kajian tentang gentian optik ni. Kalau kat ni dekat UTM. UTM Skudai. Tahu kan UTM? UTM Skudai ni dia famous lah tentang gentian optik ni dalam satu dunia. Kagum tak? Kagum. Kagum, okey. Dia tak nak ke? Tak nak ke masuk course ni? Tak nak ambil course ni? Tak minat lah Ustaz. Tak minat Ustaz. Tak minat, okey. InsyaAllah. Ya, dia cakap insyaAllah tu. Okey. Okey, next kita pergilah Kantar. Ni kau dalam makmal ni, ada je kata Kantar ni Itulah. Tak apalah kamu tengok je lah rupa Kantar cembung. Kata cembung tu nampaklah dia punya cembung. Okay, dia punya cembung macam ni, cembung macam ni. Tu cembung. Okay, ni nampak dia cembung ni cembung lah ni. Kalau kata cekung, dia cekung. Cekung tu macam ni, dia tak cembung lah. Macam ni kita panggil cekung. Dia lekuk ke dalam. Okay, dia lekuk ke dalam ni cekung. Dia lekuk ke dalam ni cekung. Okay, so dalam silibus kamu ni, kamu hanya belajar ni lah. Kanta Dewi cembung ni dengan kanta Dewi cekung. Okay, kita panggil kanta cembung, kanta cekung je. Okay. So, apa kanta cembung ni buat? Ni kanta cembung So, cahaya dia boleh masuk dalam kanta. Okay, cahaya boleh masuk dalam kanta. Dia beza dengan cermin. Kalau hari tu kan kita belajar cermin cembung. Cermin cembung macam mana? Ni macam ni cermin cembung. Okay, kalau cahaya, okay ni cermin cembung kan. Okay, ni cermin cembung. Cermin cembung, cahaya, dia tak boleh masuk dia tak boleh masuk. Dia akan dipantul, dia akan dipantulkan betul lah. Cahaya pergi cermin, dia pantul. So cermin memang fungsi dia pantulkan cahaya Tapi kalau kanta, cahaya tu boleh masuk. Boleh masuk, okay. Dia boleh masuk dalam kanta ni. Lepas dia masuk dalam kanta cembung ni buat apa? Kanta cembung ni dia fungsi dia adalah bila dah cahaya dah masuk, dia akan menumpukan cahaya. Okay, dia menumpukan cahaya. So tu yang dia tumpu tu, lepas dah cahaya masuk dia tumpu. Okay, dia tumpu sampailah kamu akan dapat satu titik. Okay, satu titik kat situ. Kita panggil dia F. Titik for fokus titik fokus, nama dia titik fokus. Okay, so jarak daripada titik fokus ni, jarak daripada titik fokus ni pergi ke C tu, C kita panggil ni pusat optical. Ataupun kita panggil dia, kalau English, optical center. Sebab tu dia C kat sini C. So jarak antara titik fokus dengan optical center ni kita panggil dia F. F tu adalah jarak for fokus, okay. F tu jarak fokus. Okay, so kamu salinlah kat situ jarak fokus tu adalah
Jarak fokus adalah jarak antara titik fokus dan optical center. Okay. Okay, tu kata cembung. Nak tahu kat mana titik fokus ni, kamu kena buat eksperimen lah sebenarnya. Okay. Dalam keadaan yang gelap. Okay. Baru nampak. Okay, yang kata cekung ni pula, ni namanya kanta cekung. Okay, kalau tadi kanta cembung menumpukan cahaya kan. Dia tumpukan cahaya. Tu yang sampai dia tumpu. Kalau kanta cekung, bila cahaya masuk, dia tak menumpukan Dia tak menumpukan, tapi dia buat apa? Dia ni, semua ni keluar kan. Keluar ni. Ni kita panggil mencapahkan cahaya. Okey, dia mencapahkan cahaya. Macam mana dia capahkan cahaya? Dia bukan main mencapah ikut suka hati je Dia akan mencapah daripada, nampak tak sini? Ni dia akan mencapah daripada titik fokus. So, itulah cara dia mencapah ni straight. Ni dia mencapah daripada titik fokus. Dia bukan mencapah ikut suka hati sekejap sini kan. Sekejap sini, tak. Dia mencapah dari titik fokus. So nak tahu kat mana titik fokus dia, sebab tu kena buat eksperimen. Okay, dalam keadaan yang gelap, nanti kamu akan nampak cahaya tu mencapah. Dia akan mencapah daripada satu titik. Itulah titik dia, titik fokus. Okay. Okay. Sekejap, mana tadi? Okay. Lepas tu, jarak antara titik fokus dengan optical center ni kita panggil, sabalah tadi, jarak fokus. Oh, cikgu buat jarak fokus sepatutnya panjang fokus silap Kita panggil dia panjang fokus. Bukan jarak fokus silap. Panjang fokus. Mana dia? Okey. So panjang fokus ni jarak antara titik fokus dengan center. Okey, yang ni pun sama juga. Yang ni panjang fokus adalah jarak antara titik fokus dengan optical center. Okey. Sekejap, cikgu ada ke video sekejap Cikgu cari video. Ada tak video? Tak tahulah mana video dia ada tak. Sekejap Okey, ni video. Nampak tak video ni? Respon nampak tak? Nampak. Nampak. Ni kanta cekung nampak kan dia mencapahkan cahaya. Tengok dia capahkan cahaya. So bila dia capahkan cahaya daripada satu titik dia titik fokus. So itulah kanta cekung, dia mencapahkan cahaya daripada satu titik fokus. Inilah titik fokus dia, nampak kan? Satu titik fokus kat sini. Tu kanta cekung. Okay, next. Dah faham? Faham tak kanta cekung? Faham. Okay, kita cari kanta cembung pula Ada tak kanta cembung? Sekejap macam mana ni? Okey, kanta cembung. Mana? Baik. Dah banyak lens kat sini. Less than 1 minit lah.